kuliah pagi Jumaat sesi pertama kita pada hari ini nih. Dijemput dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون أما بعد. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah sebanyak-banyaknya kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita semua berada di sini untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu kita. Dan kita masih lagi diberi peluang untuk menambahkan amal kebaikan kita, amal kebajikan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dan pengajian kita sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi pengajian kita Fiqh Harakah Sirah Nabawiyah yang telah kita baca awal bulan Mei baru-baru ni. Bagaimana penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga Islam. Kita baca bagaimana Abu Talib terpaksa mengalah kerana prinsip dan akidah perjuangan yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat kuat menyebabkan Abu Talib terpaksa mengalah dan membiarkan dan membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk buat apa sahaja. Untuk buat apa sahaja demi perjuangan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Izhab ya ibna akhi faqul ma ahbabta. Pergilah wahai anak saudaraku. Mengoyaklah apa yang kamu suka. Ini kebenaran yang diberikan oleh Abu Talib
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan para pemimpin Quraisy sungguh-sungguh merasa hampa terhadap sikap Abu Talib dan kemarahan yang membara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang telah beriman. Akhirnya setiap kabilah mengambil tindakan ke atas sesiapa sahaja yang beriman dalam kalangan mereka yang dengan menangkap, mengurung, memukul dan melakukan berbagai-bagai seksaan lagi. Hak ni hak kita baca pada awal bulan Mei baru-baru ni. Kita berhenti setakat tu. Pagi ni kita sambung lagi. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu yang masih lagi menjadi hamba telah dibawa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Setiap waktu panas, Bilal kemudiannya dipaksa berbaring di atas tanah yang panas membakar. Kemudian diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Selepas itu Umayyah meneriakkan ancamannya. Demi Tuhan, aku akan biarkan kamu dalam keadaan begini sehingga mati. Pilihlah sama ada menentang Muhammad ataupun menyembah berhala Lata dan juga Uzza. Ni cerita Bilal bin Rabah yang amo yakin kita semua pernah dengar dan kita pernah tahu dan kita sedar bagaimana seksaan yang diberikan kepada Bilal bin Rabah yang sangat teruk. Dibawa ke padang pasir pada waktu panah. Lepas tu pula diletakkan di atas padang pasir. Dipakaikan baju besi. Baju besi. Jemur pula di tengah padang pasir. Siapa-siapa hok belajar di tanah Arab, di Timur Tengah, dia tahulah betapa panahnya pada pasir ni. Lebih-lebih lagi kalau musim panah. Sangat panah. Dah lah sangat panah. Dipakaikan pula dengan baju besi. Dijemur pada waktu panah. Dengan ugutan daripada Umayyah bin Khalaf. Aku tinggal musim ni siapa mu mati. Aku bagi pilihan kepadamu. Sama ada mu nak lawan dengan Muhammad. Mu nak berlawan dengan Muhammad. Nak keluar daripada agama Muhammad. Ataupun mu nak sembah balik Tuhan aku. Mu nak sembah balik Tuhan aku. Aku bagi dua pilihan kepadamu. Sama ada mu keluar daripada agama Muhammad ataupun kamu kembali kepada agama aku. Bayangkan tuai-tuai puai-puai, adik kakak muslimin dan juga muslimat, situasi dan keadaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Kalau bahasa Inggeris cannot describe. Tak boleh nak bayar. Betapa hebatnya dugaan dan juga cabaran yang dilalui oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan penuh keimanan, Bilal menyatakan Ahad. Ahad. Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Tanpa ada sekak. Tanpa ada berfikir 2-3 kali.
Kalau orang Kelantan panggil nengu. Bila orang ugut kita nengu nak jawab gana. Tak ada nengu. Terus jawab Ahad, Ahad. Ketika itu Waraqah bin Naufal sedang lalu di situ. Apabila mendengar Bilal menjawab Ahad, Ahad. Waraqah pun menyampuk dengan katanya, Ahad, Ahad, wallahi ya Bilal. Kemudian beliau menyatakan kepada Umayyah dan rakan-rakannya yang menyaksikan upacara penyiksaan itu, aku bersumpah dengan nama Allah, jika kamu membunuhnya, nescaya aku menyapu jasadnya untuk mengambil berkat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membebaskan Bilal. Beliau menukarkannya dengan seorang hamba kepunyaannya. Lalu Bilal dimerdekakan. Disebabkan akidah dan prinsip yang dipegang oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, menyebabkan orang tengok ketabahan dia, orang tengok kesabaran dia, orang tengok istiqamah dia, orang tengok sabat dia. Siapa ke pokok dia sendiri royak. Kalau Bilal bin Rabah ni mati, aku akan sapu jasad dia untuk ambil berkat. Dia kagum dengan iman, dengan akidah dan prinsip yang dibawa oleh Bilal bin Rabah. Bukan sebarangan orang. Bayangkan kalau berlaku ke atas diri kita. Bayangkan cabaran ataupun ujian sebegitu berlaku ke atas kita. Wal'iyazabillahi min zalik. Tak ada dua lekok. Tak apa. Kau ikut demo. Sebab itulah hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Musuh-musuh Islam, dia tengok ketabahan, dia tengok kehebatan sahabat-sahabat Nabi. Apabila ditekan, apabila diuji, iman mereka semakin bertambah. Iman mereka semakin bertambah. Iman mereka semakin kuat. Mereka tidak goyang. Mereka tidak goyah. Mereka tidak berpaling tada. Mereka tidak berundur. Istilah lah ni gak lopak. Tak lopak. Walaupun ditekan. Walaupun diberi macam-macam tawaran. Mereka tidak lopak. Maka musuh-musuh Islam, dia tengok di manakah kekuatan yang ada dalam diri para sahabat. Mereka kaji. Mereka kaji. Mereka buat kajian. Mereka buat penyelidikan. Akhir sekali mereka jumpa. Kita kena goyah iman mereka. Kita kena mampu iman mereka. Kita kena bunuh akidah mereka. Maka mereka membuat perancangan. Mereka buat strategi. Bagaimana nak merosokkan iman. Bagaimana nak menggoncangkan, nak menghalang orang-orang Islam ni daripada berpegang dengan akidah mereka. Maka mereka cipta macam-macam ideologi. Dalam bahasa Arab dia panggil ghazwatul fikri, serangan pemikiran. Nak berdepan, berlawan depan-depan, halo. Tentera musuh walaupun ramai, berbanding dengan tentera Islam walaupun sedikit, kalau hok ramai. Boleh baca dalam sirah Nabawiyah. Boleh baca dalam sirah Khulafa Ar-Rashidin. Walaupun tentera musuh ni ramai, tidak dapat mengalahkan tentera Islam yang sedikit. Maka dia cuba cara lain.
Dia ikhtiar cara lain. Kok mana-mana pun aku kena munuh akidah mereka. Maka mereka buat ghazwatul fikri, serangan pemikiran. Biar orang Islam ni tak berpegang dengan akidah mereka. Biar orang Islam ni tak ada akidah. Nama Islam tapi hidup seolah-olah tanpa akidah. Nama Islam tapi minum arak, masuk kelab malam, berzina, terlibat dengan perkara-perkara maksiat. Maka akhir sekali orang Islam ni lalai. Orang Islam ni lari daripada tiun yang sebenar. Maka masa tu kita boleh hancurkan orang Islam. Kita boleh lemahkan orang Islam. Kita boleh perkotak-katik ke orang Islam. Kerana mereka tidak berpegang kepada akidah. Sikit je kita ugut, maka mereka akan ikut kita. Sikit je diberi tawaran, turut sakat-sakat nak. Ni musuh-musuh Islam dia tengok di mana kekuatan sahabat-sahabat Nabi. Maka mereka buat sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Hiburan yang melampaui batas. Terlalu banyak hiburan-hiburan yang melampaui batas. Islam tidak menyekat hiburan. Islam mengawal hiburan. Kerana hiburan ini sudah menjadi lumrah kehidupan manusia. Nak kepada hiburan. Islam tidak sekat hiburan. Tetapi Islam mengawal hiburan. Nak hadir konsert, tak ada masalah. Tapi kena penyanyi-penyanyi lelaki yang menutup aurat. Audien hok mari kena asingkan di antara lelaki dan juga perempuan. Tak boleh capur. Tu hebatnya Islam. Mari agenda barat. Dia tak say benda-benda lagu ni. Dia bawa artis-artis daripada barat. Lebih-lebih lagi hok tina, hok tidak menutup aurat. Seolah-olah telanjang atas petang. Anak-anak Melayu beribu-ribu dalam stadium. Tak kira lah Aziata Arena ko, Bukit Jalil ko, cokor duduk tengok. Ini program dan juga strategi yang telah disusun oleh musuh-musuh Islam supaya orang supaya birabah ni tak ada atas muka dunia. Kita kena sedar. Kita kena sedar dan kita kena tahu perancangan ini telah lama disusun. Hok ada telefon tangan tu, buka Google, type RAND. Huruf besar belakang, RAND. RAND Corporation. Tubik satu ketahrija bagaimana kesimpulan dia, bagaimana nak rosak ke orang Islam. Hok mana boleh bahasa Inggeris, baca dalam bahasa Inggeris. Dia ada terjemahan dia dalam bahasa Arab. Bukit barang kena cari, bukit barang kena susuk dok, taik. R&D, Rand Corporation, tubik. Satu-satu. Program dan juga strategi dan juga cara bagaimana nak rosak ke orang Islam. Dan sebagaimana nama sebutlah, strategi dan juga program dia sedang berjalan. Mengikut plan dia. Mengikut perancangan dia. Kita tengok orang Islam ni hanyut. Tidak senilah. Orang Islam hak tolak Islam. Hak tolak pegangan Islam. Hak tolak akidah Islam. Hanyut sehanyut-hanyutnya. Sebab itulah. Mari gejala-gejala sosial. Sumbang mahram. Macam-macam mari. Kerana mereka tidak ada akidah. Mereka tahu. Bila adanya orang Islam seperti Bilal bin Rabah.
Kita tidak mampu untuk kuasai mereka. Kita tidak mampu untuk melanggar mereka. Kerana mereka ini orang-orang yang berpegang dengan akidah dan juga prinsip. Sementara itu, Bani Makhzum pula menyeksa Ammar bin Yasir dan keluarganya. Sehingga ayahnya iaitu Yasir dan ibunya Sumayyah beroleh mati syahid kerana dibunuh. Ketika keluarga Ammar diseksa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tempat itu. Lalu baginda bersabda, "Sabran ala Yasir, mau'idukumul jannah." Bersabarlah wahai Yasir, jaminan syurga untuk kalian. Hak ni siapa mati? Keluarga Ammar bin Yasir. Mak dia, Yasir dan mak dia Sumayyah gugur syahid kerana mempertahankan agama. Sanggup mati kerana agama. Kita tengok saudara kita di Palestin. Beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu yang gugur syahid kerana mempertahankan agama. Kerana bela agama, mereka gugur syahid. Dan kita tahu kelebihan orang yang gugur syahid ini sangat banyak. Semakin ditekan, semakin mereka bangkit. Semakin ditekan, mereka semakin berani. Sebagaimana sebut tadi lah. Musuh-musuh Islam, dia tak say ada orang seperti Yasir. Tak say keluarga sebagaimana Ammar ini, kerana mereka tidak takut kepada mati. Tidak takut kepada mati. Sebab tu Nabi SAW sebut, penyakit al-wahnu yang berlaku kepada umat Islam pada hari ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasihkan dunia, cintakan dunia, dia takut kepada mati. Takut sungguhlah. Kerana mereka jadikan dunia tempat mereka bersukaria. Mereka jadikan dunia tempat mereka berhibur sehibur-hiburnya. Tanpa ada panduan daripada agama. Maka Ammar bin Yasir mendapat ujian tersebut. Maka Nabi kata, mu tak usah bimbanglah. Allah Ta'ala telah bagi jaminan syurga kepada kamu. Mus'ab bin Umair pula ialah seorang pemuda bangsawan. Ayah dan ibunya sangat-sangat mengasihinya. Ibunya seorang wahartawan. Beliau sentiasa diberikan pakaian dan perhiasan mewah. Sehingga perkara ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Mus'ab mendapat berita dakwah kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah, beliau terus menemui baginda dan beriman. Beliau menyembunyikan perkara itu kerana bimbang diketahui oleh ibu dan keluarganya. Beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersembunyi. Tiba-tiba dilihat oleh Uthman bin Talhah ketika Mus'ab sedang bersembahyang. Uthman lalu memberitahu kepada ibu dan keluarganya. Mereka menangkap dan menahan Mus'ab sehinggalah beliau dapat melepaskan diri dan berhijrah ke Habasyah bersama-sama rombongan hijrah yang pertama ke Habasyah. Kemudian beliau pulang ke Mekah dalam keadaan yang berlainan dan ibunya lagi tidak mencelanya. Ni kehebatan Mus'ab bin Umair. Sanggup tinggal harta. Sanggup tinggal kemewahan. Sanggup tinggal segala-gala semata-mata nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nak carilah belah mana orang lagu ni. Sanggup tinggal duit. Sanggup tinggal harta. Sanggup tinggal segala-gala. Kerana nak ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu akidah. Satu kefahaman. Satu prinsip yang sangat bernilai. Yang sukar dicari dalam diri umat Islam yang ada pada hari ini. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala sahajalah yang bertuah. Kalau ada putuk ramah, pokok kita je. Berbanding dengan orang Islam yang lain. Sebagaimana gambaran yang Nabi sebut. Kamu akan dikerumuni oleh musuh-musuh kamu. Pada suatu hari nanti, kamu akan dikerumuni. Kamu akan dilikung. Kamu akan dikepung oleh musuh-musuh kamu. Sahabat tanya, adakah kerana kami ni sedikit pada masa tu? Tak, Nabi kata. Kamu ni ramai. Orang Islam ni ramai. Tapi umpama buih di lautan. Maknanya apa? Tak ada kualiti. Kuantiti ramai. Tapi tak ada kualiti. Sebab apa? Nabi kata, kerana kamu dihinggapi penyakit al-wahnu. Sebagaimana Amba sebut tadi. Kerana apa? Kerana cintakan dunia. Dan takut kepada mati. Orang Islam ni ramai. Tetapi diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Islam. Sebagaimana Amba sebut tadi, dalam Ketahrijah Rand Corporation. Macam-macam dia buat. Dalil tu juga. Amba tolong baca hak dalil tu. Antaranya berapa? Dia mewujudkan orang yang berilmu. Dia cipta orang yang berilmu untuk mengelirukan masyarakat. Dia cari orang-orang ngaji agama. Dia cari orang-orang ngaji agama. Yang mana orang ngaji agama ni, dia akan bercakap perkara-perkara yang mengelirukan. Disebut dalam Rand Corporation. Dia panggil Muslim Demokrat. Ataupun dia panggil orang Islam yang liberal. Kalau ustaz, ustaz liberal. Kalau tok guru liberal. Kalau tok peti liberal. Kalau babo liberal. Gapo lagi nama kita nak panggil? Panggil gila gapo nak panggil pun. Orang ni bercakap agama tetapi mengelirukan masyarakat. Ni Rand Corporation sebut dalam Ketahrijah dia. Bukan seorang adik kakak, beratus-ratus. Dia rekrut. Dia buat latihan. Dia bina sungguh-sungguh. Oh, Amba buat istilah agak Ustaz Amerika lah. Ustaz Amerika. Ustaz tapi kecek sebagaimana orang barat nak. Tak ada politik dalam Islam. Tak suruh duduk berkecek pasal jihad. Hak nak keceknya pasal apa? Pasal nak bersihkan hati. Lepas tu pula kecek pasal kena beribadat, kena semaya, kena puasa, kena keluar zakat, kena haji. Hak tu sama-sama dah. Tapi bak politik Islam mu jangan kecek. Bak pemerintahan Islam mu jangan kecek. Bak nak jihad jangan kecek. Jangan kecek bak jihad Palestin. Jihad lawan musuh-musuh Islam mu jangan kecek. Hak mu kena keceknya apa? Bak semaya bel. Bak undang-undang Islam jangan kecek. Orang batada. IKJS kita. Orang batada. Orang panggil section. Dalam kanun jenayah syariah. Orang batada. Oh biar. Tak apa biar dia batal. Mu jangan kecek. Mu jangan ulah. Oh ni Ustaz Amerika. Hak barat nak. Dalam buku tu sebut. Boleh baca dalam Rand Corporation. Hak dalam bahasa Inggeris. Muslim Demokrat.
Ni bahaya adik kakak muslimi dan juga muslimat. Orang agama, kecil agama yang mengelirukan. Wal'iyadzabillahi min zalik. Benda-benda laku tu berjalan. Berjalan. Nak suruh orang Islam ni tak berpegang dengan akidah dia. Nak suruh orang Islam ni cara kehiburan, cara nak orang panggil nak hak kaya ke hak kaya, tak usah cara lah ke ibadat ke berapa. Sebab tu kerajaan kita melaksanakan suruh buat bina ummah. Setiap lokaliti, setiap UDM ni kita buat bina ummah. Ada programnya macam-macam dalam program bina ummah. Dia kita tekankan dalam bina ummah ini ada penceramah-penceramah hak hadir. Ada 12, ada 9 perkara hak kita kena royak. Antaranya berapa? Keutamaan belajar ilmu fardu ain. Ramai lagi orang kita ni tak lepas fardu ain. Ramai lagi popok kita ni tak cukup semaya 5 waktu. Ramai lagi popok kita. Maka benda-benda lagu ni ditekankan dalam bina ummah. Supaya rakyat Kelantan, supaya popok kita ni reti bahawasanya kok mana-mana pun ilmu fardu ain dia akan menyelamatkan kita dunia dan juga akhirat. Tiba-tiba begitu juga Uthman bin Affan, apabila beliau memeluk Islam, beliau telah diikat oleh bapa saudaranya, iaitu Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah, dan diancam sekeras-kerasnya. Adakah kamu benci kepada nenek agama nenek moyang kita? Dengan mengikut agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membebankan kamu sehingga kamu meninggalkan agama yang kamu peluk. Ni Uthman bin Affan. Hak kita baca tadi dijemur. Bilal bin Rabah dijemur di tengah padang pasir. Lepas tu pula keluarga Ammar bin Yasir dibunuh. Lepas tu Mus'ab juga ditangkap. Begitu juga dengan Uthman bin Affan ditangkap dan juga diigat. Benda-benda lagu ni sudah berlaku zaman Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul yang terdahulu. Kerana itulah sunnah perjuangan Islam. Itulah sunnah orang-orang yang nak menegakkan agama Islam. Mereka akan menghadapi perkara-perkara seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mana orang-orang kafir Quraisy memikirkan banyak perkara terhadap kamu, nak buat lagu mana kepada Muhammad ini? Ada di kalangan mereka yang liyuthbituk, mereka ini menangkap dan memenjarakan kamu. Ada di kalangan mereka yang membunuh kamu. Dan ada di kalangan mereka yang menghalau kamu. Wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa ta'ala lah sebaik-baik perancangan. Ini sunnatullah. Kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menghadapi salah satu daripada 3 perkara ni. Apabila mereka bercakap untuk tegakkan agama Islam. Duk tengah ngajar molek-molek dalam premis dia. Tiba-tiba orang pergi ambil. Masuk dalam lokap. Dalam premis dia. Tidak tempat kita. Tempat lain. Duk ngajar molek-molek. Dia tidak mengajar royak. Benda-benda hak mengarut. Dia royak benda hak betul. Sebut ayat Quran. Sebut hadis. Sebut sirah Nabi. Benda betul.
Tiba-tiba mari. Pok-pok dia mari gak. Teh dalam lokap. Tak boleh jumpa dengan lawyer. Tak boleh jumpa orang tu. Tak boleh jumpa orang ni. Betul hak Nabi royak. Tu zaman kita tu. Hak cerita sama royak tu bukan cerita zaman dia Nasr. Hak terbaru. Bukan hak bukan zaman Jafar Tonggek dah. Hak terbaru ni. Ada lagi jenis lagu tu. Bapa takut. Takut kerana bercakap benar. Orang hak hina Islam tak ada apa-apa. Orang hak tulis stocking, orang tulis kalimah Allah di stocking, lepas molek-molek. Inilah negaraku yang ku sayangi. Benda yang kita hadapi. Sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu. Amba pernah cerita sini dulu. Bagaimana apabila kalah berdebat. Apabila Nabi Ibrahim mengalahkan Namrud. Dia diancam untuk bunuh. Masuk dah dalam api. Allah Ta'ala selamat. Benda ni sudah menjadi lumrah. Apabila adanya golongan yang nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa biar orang-orang yang ditangkap ini Allah Ta'ala angkat darjat dia. Allah Ta'ala bagi pahala besar kepada dia. Dia kita minta dia mari sinilah mengajar di media ilmu kita. Baru jala. Kita minta biar pihak pengurusan jemput dia mari sini. Biar ngajar di tempat kita, biar kita kenal orang ni hak berani. Orang yang ada akidah, orang yang ada prinsip, orang yang ada pegangan, kita mari ngajar tempat kita. Biar kita pakat tiru kedua. Kita tiru perangai dia, kita tiru orang panggil perangai dia kerana dia berani untuk menyatakan kebenaran. Sebut ayat Quran, tak sebut nama orang tu, tak sebut nama orang ni. Sebut ayat Quran, sebut hadis Nabi, sebut sirah. Panah punggung. Nuak guana. Kena atas motek. Kita lepas je kena tak tahu. Betul tak? Kita lepas kena kak. Mujur tak kena kak tak apa. Tapi time lepas tu kena semua. Pak kena. Panah dia pun. Ayat Quran lagu tu lah. Sebab tu dalam ayat Quran ni, dia tak sebut nama. Umum. Hak mana berasa. Hak tak berasa tu tak apalah. Khabbab Ibnul Arat juga tidak ketinggalan diseksa sehingga meninggalkan kesan-kesan yang banyak pada jasadnya. Telah disebutkan dalam hadis yang sahih bahawa beliau pernah menceritakan, aku telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan ketika mana Nabi sedang berbantalkan kain selimutnya berada di bawah naungan Kaabah. Kami berkata kepadanya, ala tad'u lana, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Kenapa kamu tidak memohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Kenapa kamu tidak mendoakan kami? Ni Khabbab Ibnul Arat. Khabbab ini kita baca dalam sirah bagaimana belakang dia ni penuh dengan kesan diseksa. Penuh dengan kesan cemeti, kesan pedang, macam-macam belakang dia ni. Pada suatu hari dia berasa tak boleh pergi dah. Dia mai jumpa dengan Nabi. Nabi masa tu duduk berehat sebagaimana hadis ni lah. Nabi duduk berehat, dia pun tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu tidak memohon pertolongan dengan Allah? Kenapa kamu tidak mendoakan kami? Lalu Nabi SAW bersabda. Nabi pun jawab. Dia kata, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu daripada kamu ada di kalangan mereka yang telah digali lubang untuknya. Lalu dimasukkan ke dalam lubang itu. Kemudian dibawa gergaji, lalu diletakkan gergaji itu di atas kepala, kemudian dibelah hingga terbelah dua. Orang dulu,
Uji orang dulu. Mereka ditangkap. Dan mereka diletakkan dalam lubang. Dan mereka telah digaji sehingga terbelah dua. Orang dulu, wahai Khabbab. Dan ada di kalangan mereka yang mana mereka disikap dengan sikap besi. Sehingga gugur daging-daging mereka. Tetapi mereka tidak mengeluh. Mereka tidak mengaluh. Mereka tetap mempertahankan agama mereka. Walaupun mereka terpaksa mati. Tetapi kamu, wahai Khabbab ibn al-Arat, kamu ni orang yang gopoh. Mu kena ingat, sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan memberi kemenangan kepada Islam. Sehingga mana orang-orang yang bermusafir daripada Sana'a ke Hadramaut tidak akan merasa takut melainkan kepada Allah. Ataupun mereka merasa bimbang akan ancaman serigala terhadap kambingnya. Allah, Nabi kata, mu tak usah bimbang lah wahai Khabbab. Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada Islam. Cuma, mu kena sabar. Tak apalah, sabar mu pun. Kamu mati dalam syahid. Mati dalam mempertahankan agama. Kamu tidak mati sia-sia. Kamu tidak mati katuk. Tapi kamu mati dalam perjuangan Islam. Tak apa, mu sabar. Kok mana-mana pun, Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada Islam. Pentingnya kamu sabar. Kamu sabar, kamu istiqamah. Kamu banyakkan orang panggil mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat orang-orang dulu lebih teruk daripada kamu. Kamu tunggulah. Masanya akan tiba. Allah Ta'ala tidak tanya kamu bila Islam ini akan menang. Tetapi Allah Ta'ala tanya kamu, apakah sumbangan kamu kepada Islam? Itu Allah Ta'ala tanya. Aku bagi mata kamu, aku bagi kaki, bagi tangan, bagi mulut. Gapo sumbangan kamu kepada Islam? Kamu royak bergapo? Nak suruh orang ni pihak Islam, gapo mu buat? Itu akan disoal oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Allah Ta'ala tak tanya bila Islam ni akan menang. Tak. Sumbangan kita kepada Islam. Gapo sumbangan kita? Maka kita boleh jawab satu demi satu. Dengan matanya, dengan tangannya, dengan mulutnya, dengan kakinya. Kita boleh jawab dengan molek. Kerana ini sumbangan kita kepada agama kita. Sebab itulah hadirin hadirat. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Cerita yang ambo baca saat ni, sahabat-sahabat Nabi, tak ada sore habuk pun hok lopak. Istilah lo ni gak lopak lah. Tak ada di kalangan mereka yang berpaling, tak ada. Tinggalkan agama, tinggalkan perjuangan Islam, semata-mata tawaran jutaan ringgit. Dengan tawaran pangkat, dengan tawaran macam-macam, mereka tidak jual prinsip dan juga akidah mereka semata-mata kerana jutaan ringgit dengan tawaran atas dunia. Dia sebab itulah hamba sebut di awal-awal tadi, Barat dia fikir bagaimana nak melemahkan orang Islam daripada berpegang dengan akidah mereka, maka mereka membuat perancangan sebagaimana yang disebut dalam Rand Corporation. Boleh baca dalam Google. Benda bukan rahsia. Cuma kita yang galik tak baca. Kena baca strategi musuh. Buku-buku berkenaan dengan strategi musuh ni, kita kena baca. Kitab fiqh kena baca. Kitab tauhid kena baca. Ilmu fadhu'ai kena mengaji. Dalam masa yang sama, kita kena mengetahui takhtit, perancangan dan juga strategi musuh. Bagaimana nak mengelirukan orang Islam. Bagaimana nak menghancurkan orang Islam. Maka dia suruh orang Islam ni galik. Kerana dia tengok satu persatu sahabat Nabi. Pala otak logik gak. Mengaluh dah. Tapi dok sanggup mati. Bagaimana mereka buat? Bagaimana Nabi kita buat ni? Dia sakit kepala. Akhir sekali mereka buatlah. Sebagaimana yang mereka buat pada hari ni. Akhir sekali orang Islam ni hilang pegangan dia. Hilang prinsip dia. Hilang orang panggil akidah dia. Maka senanglah.
Orang panggil agenda barat masuk dalam kepala otak. Walaupun jiran dengan Palestin, tapi tak tolong Palestin. Sepagar. Kalau kita agak sepagar dengan rumah. Tak tolong. Sanggup bagi kepada orang lain piti. Ini kenyataan yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita, yang kita boleh tengok dengan mata kita sendiri. Betapa lemahnya orang Islam pada hari ini. Maka sebab itulah kita kena kembali kepada Islam. Orang kita jangan lok. Jangan biarkan barat ni catur pada otak kita. Kita jangan biarkan musuh-musuh Islam menguasai pemikiran kita. Jangan. Kita kena ambil Islam. Biarlah orang kata demo ni totok. Biarlah orang Islam kata demo ni payah basah. Ikut demo. Hak pentingnya kawan ikut Islam kawan. Bila Islam kata haram, haram. Tak sotek lah. Sikit je. Tak boleh. Bila kata haram, haram. Setengah orang kata, mu ni totok. Totok guana, moga agama kata, agama aku kata haram. Aku nak kena kat mana? Sebagaimana mu sebut lah. Tok Guru, mula Tok Guru pindah duit daripada bank konvensional. Marilah Raja Khimah kata gapo pun. Ajaran agama tu herat lagu ni. Aku nak buat mana? Ni hebatnya orang yang ada akidah. Yang mana orang yang ada akidah, ia melahirkan orang-orang seperti yang kita baca. Banyak lagi ni. Contoh-contoh dalam sirah Nabawiyah. Cuma, kita kena faham lah. Orang-orang yang berpegang kepada akidah dan juga prinsip ini, kok mana-mana pun mereka akan diuji. Mereka akan diuji. Dengan duit, dengan pangkat, dengan ugutan, macam-macam mereka akan ugut. Hak pentingnya istiqamah. Hak pentingnya bersabar. Hak pentingnya sabat. Kerana tabiat perjuangan Islam ini memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan kepada kesabaran, kerana Allah Ta'ala nak bagi pahala yang besar kepada kita di akhirat kelak. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran sebagai penutup pada pagi ini. Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan dia ni Allah Ta'ala. Orang-orang yang mengatakan, yang mengaku Allah Ta'ala ni Tuhan dia, sumastaqamu, kemudian dia istiqamah di atas ajaran Islam. Hak Allah Ta'ala royak, hak belakang. Tak ada tek kau tu, tak ada tek kau ni. Betul belakang. Hak mari pada Quran, mari pada hadis, mari pada Allah Ta'ala ni betul belakang. Dia istiqamah dengan ajaran Islam. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Almarhum Dr. Wabah Zuhaili dalam tafsir Munir dia menafsirkan orang lagu ni apabila dia mati kelak, apabila dia nak mati. Yang kedua, apabila dia berada di dalam kubur. Yang ketiga, ketika mana dia dibangkitkan daripada alam kubur. 3 tafsiran daripada almarhum Dr. Wabah Zuhaili. Indal mauti fil qabri, lepas tu indal ba'si. Ketika mana dia nak mati, ketika mana dalam kubur, dan ketika mana dia bangkit daripada alam kubur, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun. Malaikat turun, malaikat bisik dengan kita. Allah takhafu. Wahai Adnan bin Wazir, Allah takhafu. Mu jangan takut dengan kematian ini. Wala tahzanu. Mu jangan sedih dengan kematian ini. Kenapa? Wa abshiru bil jannah. Aku nak oyak kepadamu, Allah Ta'ala telah janjikan syurga kepada kamu. Allati kuntum tu'adun. Sebagaimana Allah Ta'ala janjikan kepada kamu.
Sebab tu kita tengok orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mati syahid. Muka dia senyum. Bersih muka dia. Kita tengok saudara kita di Palestin. Muka supaya tidur. Kita tengok syuhada-syuhada kita sana. Muka supaya tidur senyum. Kerana Allah Ta'ala sebut dah. Allah Ta'ala kirim malaikat bisik di telinga. Mu tak usah bimbel lah. Mu tak usah takut lah dengan kematian ni. Sebab atas dunia dulu, mu duduk berjihad, mu duduk berkorban, mu duduk jaga agama, mu duduk belok agama. Balasnya dia syurga di akhirat kelak. Bukan hamba janji ni. Allah Ta'ala janji. Allah Ta'ala janji, la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janji dia, tidak sebagaimana manusia. Sebab tu kita kena faham. Selagi mana kita bergerak dengan ajaran Islam, selagi mana kita bergerak, berpegang dengan ajaran Islam, selagi itulah musuh-musuh Islam tidak akan berhenti. Kena faham waktu. Bila kita faham waktu, marilah gajah rima kau berapa, kita akan sabar. Kita akan tenang. Kita akan istiqamah. Kita akan sabar. Kerana itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kita akan rasa gembira. Kita akan rasa suka kerana benar janji Allah Ta'ala ni. Orang berjuang Islam, orang mempertahankan akidah, orang jaga agama, dia akan diuji. Maka betul sungguh kita diuji oleh Allah Ta'ala, maka kita akan senyum. Kerana benarlah Allah Ta'ala janji kepada kita, orang yang tegakkan agama, dia tidak akan sesekali biar begitu saja. Dia akan diuji dengan pelbagai ujian. Kerana tabiat perjuangan Islam ini memerlukan masa yang panjang. Memerlukan masa yang panjang. Memerlukan orang panggil sabar yang kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan kesabaran kita. Tambahkan kekuatan kita. Dengan kita boleh mari sini. Dengan kita sama-sama tambah ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah setakat tu dulu. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Takbir.